Assalamualaikum. Okey. Kat sini ada kuih siput. Sedap lain macam lagu. Mayanya lain macam. Papa Nurul ada bagi. Okey. Rasanya memang betul-betul sedap. Rasanya rasa keju yang pedas. Korang boleh cari kat mana-mana kedai. Okey. Yang belakang tu, sepah-sepah tu, dalam tu abaikan. Ya. Nak tunjuk tu je kuih siput. Sedapnya lain macam. Okey. Korang boleh cari dekat mana-mana kedai yang ada dekat sana, dekat berdekatan korang. Okey. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng sis Nurul. Assalamualaikum.